Tiga sebab kenapa Chancy susah kaya. 1. Beli matcha. Selamat datang, adik nak beli apa? Saya nak matcha 1 yang harga RM15 tu. Yang ni dah kali ke-10 adik datang hari ini. Order matcha pula tu, banyak betul duit. Maklumlah bang, baru dapat gaji. Saya kan pencinta matcha. Tak sangka pula ada orang suka rasa rumput. Nah lah. Hehehe, terima kasih bang. Nah RM20, keep keceng. 2. Beli baju berjenama mahal. Wow, cantiknya baju ni. Harga dia RM90. Bolehlah saya sekala beli. Berapa semua harga baju ni Bang Agul? Total semua baju kamu RM190. Lah, kenapa mahal sangat? Saya beli 5 je lah baju. Dah kamu beli pakaian berjenama mahal, harga pun mahal lah. Nampaknya sebulan aku kena makan Maggi ni. 3. Suka beli gepuk. Hui, sedap betul lah ayam gepuk ni. Betul? Kalau boleh hari-hari aku nak makan ayam gepuk. Woi, korang sedar tak yang korang ni dah banyak bazirkan duit tau? Ha? Ha? Kalau korang ada saving, simpan duit bila masuk gaji, tentu korang takkan jatuh miskin nanti. Abang Matno pernah pesan tau, janji tak beli matcha lagi, janji nak mula ada saving. Janjilah, janji. Aku rasa mungkin kau kot perlu ikut dulu nasihat dia. Kenapa pula? Aku tak kuat belanja macam korang. Habis, yang itu apa di atas mejamu? Ada masanya kita ni susah kau nafsu. Hehe, makan dulu.